You all ada kenal tak siapa-siapa dalam family you all yang ada masalah selalu kembung perut, bloated, perut rasa berangin je, mudah nak kena cirit-birit sebab perut dia sangat sensitif, and ada yang selalu ada masalah sembelit, susah sangat nak membuang walaupun makan hari-hari. Ini merupakan salah satu tanda awal bahawa usus kita ada masalah. Tanda kedua, kita ada masalah usus adalah bila kita rasa keletihan yang melampau walaupun tidur dah cukup. Kita bangun pagi, badan rasa lesu sangat. Ini merupakan salah satu tanda bahawa usus kita ni ada gangguan penyerapan nutrisi. Tanda ketiga kita ada masalah usus bila nafas kita, badan kita mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Walaupun kita dah pakai deodorant, walaupun kita dah kumur dengan Listerine, tetap juga berbau. Ini menandakan banyak toksin terkumpul dalam usus kita. Bila toksin terkumpul banyak dalam usus, mulalah dia kacau metabolisme kita, and berlakulah penambahan ataupun penurunan berat badan yang kita tak jangka walaupun diet harian kita, aktiviti fizikal kita setiap hari tu sama je. Seterusnya, tanda kelima kita ada masalah usus bila kita mengalami keradangan kulit, ada masalah eczema, ada masalah jerawat di muka dan di badan. Ada orang kata bila kita keluar jerawat kat dahi, itu tandanya diet kita tak seimbang, usus kita mula terganggu. Tanda keenam adalah apabila usus kita mengalami keradangan, ia akan mengganggu sistem imun kita. Kena tengok-tengok anak-anak yang selalu sakit, selalu demam. Itu tandanya sistem imun mereka dah mula terganggu. Mungkin bermula dari usus. Dan yang terakhir, you all pernah dengar tak tentang gut and brain connection? Yang mana kesihatan usus kita ni berkait rapat juga dengan kesihatan mental. Kesihatan usus yang baik akan mempengaruhi penghasilan hormon serotonin oleh badan kita. And hormon serotonin ni sangat penting untuk kita punya mood, untuk mengurangkan anxiety, untuk mengelakkan kemurungan. And hormon serotonin juga bekerjasama dengan hormon melatonin untuk mengawal kualiti tidur kita dan bila kita nak bangun dari tidur. Inilah dia connection yang paling penting antara kesihatan usus dan juga kesihatan mental dan juga emosi. Jom kita sama-sama jaga kesihatan usus kita dengan memberikan makanan yang terbaik untuk badan kita